Hari ini Turbo, itu sistem booking job, telah di-upgrade. Tapi bagi saya dia bukan upgrade lah, dia lagi membebankan pemandu lah. Bagi saya Turbo, masa dia perkenalkan Turbo tu, bagi saya terbaik dah lah. Boleh cancel job. So bagi saya fikir tu cancel job je lah. Job yang kita tak nak. Sebab sebelum ada Turbo, job jauh-jauh kita kena pick up, hantar jauh pun kita kena. Kalau kita cancel, dah bawa cancellation pemandu. So hari ni 18 hari bulan, dia kata dia upgrade, iaitu MD dah tak ada, void location pun dah tak ada. So macam saya selalunya saya pukul 7 pagi saya hantar anak sekolah. Selepas hantar anak sekolah, saya buat job online. So anak saya nombor 2 sekolah petang. So selalunya dalam pukul 10 lebih 11 saya off. Selalunya di mana-mana saya ada tu, saya akan MD mengalir ke rumah lah. Sebab pukul 12.30 anak petang saya tu nak siap-siap. 12.30 saya nak hantar sekolah petang. So selalunya pukul 11 pagi ke, di manalah, contohlah saya berada di Bangi 11 pagi ataupun 10 pagi, saya akan mengalir ke rumah saya, ke Shah Alam. Saya buat MD sebab nak siap-siapkan anak. Pukul 12.30 nanti hantar dia. Lepas hantar dia, saya tunggu 12.50 anak saya yang sekolah pagi pula keluar. Lepas tu saya hantar kat rumah. Lepas tu selepas Zuhur selalunya saya bawa lagi Grab. Saya online lagi. So selalunya saya bawa dalam pukul 4 saya stop. Saya perlu ambil anak saya yang sekolah petang, balik dia pukul 5.50. Selalunya pukul 4 saya dah stop dah. Contohlah saya ada di Bangi juga. So saya buat MD mengalir ke Shah Alam sebab nak ambil anak dan pukul 5.50. Bila dia dah Grab dah tak perkenalkan MD ni, susah lah bagi saya. Contoh dalam pukul 4 saya berada di Bangi, saya kena balik Shah Alam ambil anak ni, kira balik kosong lah, balik melopong lah. Sebab kalau saya on, takut mengalir ke ni. Bila cancel kan, dah kena pause ke apa kan. Selalunya MD tu bagi saya, untuk saya sangat perlu. Void location tu memang kita, job tu kita terima, kita tak terima kan. Jadi void location tu bagi saya tak ada pun tak apalah. Sebab dia job tu kita nak ke tak nak ke, kita cancel ke, tak ada masalah. Jadi MD tu yang penting. Bagi macam saya perlu sangat MD tu. Jadi bila tak ada MD ni susah lah. Macam tadi saya berada di Pelabuhan Kelang dalam pukul 3 lebih. Saya nak ambil anak saya pukul 5.30. Dah saya terpaksa macam balik kosong lah mengalir ke Shah Alam. Rugilah bagi saya. So itu belum lagi kalau kita pergi jauh-jauh kan. Kalau Sabtu Ahad pun, contohlah dapat ke Negeri Sembilan ke, dapat ke Melaka ke, kena bawa dari sana je. Bila kita nak mengalir ke Shah Alam, dah macam sangat-sangatlah MD tu sangat perlulah bagi saya. So kadang-kadang dia nak attack satu team yang suka main MD, tapi MD yang macam saya yang perlu ni, kami pun teraniaya. Saya bukan MD yang geng-geng yang MD masyuk tu. Saya MD untuk ada kerja lain. Nak ambil anak sekolah, terpaksa buat MD kan. Jadi 2 MD sehari tu sangat perlu untuk saya. Tapi nampaknya 18 hari bulan 5 ni